Pernah tak kau rasa macam hidup ni tak adil? Dah usaha habis-habis, tapi tetap gagal. Orang lain goyang kaki pun boleh berjaya, tapi kau yang bersengkang mata, tetap tersekat. Tapi hari ni, aku nak cerita pasal seorang lelaki yang gagal bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 7 kali. Dan sekarang, dia jadi jutawan sebelum umur dia cecah 30 tahun. Ini bukan kisah dongeng, tapi kisah benar yang akan buat kau percaya. Selagi kau tak putus asa, selagi tu masih ada harapan. Nama dia Amirul. Dulu, Amirul ni budak biasa je. Bukanlah pelajar cemerlang, bukan juga anak orang kaya. Ayah dia pemandu lori, mak dia suri rumah. Dari kecil lagi hidup dia penuh dengan cabaran. Tapi ada satu benda yang dia pegang. Dia tak nak hidup susah selama-lamanya. Lepas habis SPM, Amirul cuba masuk universiti. Tapi keputusan tak cukup. Gagal cubaan pertama. Tak patah semangat, dia kerja kilang sambil ambil exam semula. Gagal lagi. 2 kali gagal, tapi dia masih teruskan. Tahun ketiga, dia cuba apply loan untuk mulakan bisnes kecil-kecilan jual makanan frozen. Bang tolak. Orang sekeliling mula gelak. Kau ni tak habis-habis mimpi jadi usahawan, kata sepupu dia. Tapi Amirul jenis pekak telinga. Dia percaya satu hari nanti dia akan berjaya. Tahun keempat, dia kumpul duit sendiri, mulakan bisnes kecil dari rumah, bisnes makanan. Tapi malangnya, pandemik melanda. Bisnes lingkup, stok tak terjual. Gagal lagi. Kali keempat. Tapi dia tak give up. Waktu tu dia mula jual barang bundle, pre-love dari Shopee dan Pasar Karat. Tapi saingan terlalu banyak, untung ciput. Gagal lagi. Kali kelima. Tapi dari situlah dia mula belajar. Belajar tentang pemasaran online, teknik branding dan macam mana nak tarik pelanggan guna media sosial. Dia belajar dari YouTube je, semua percuma. Tahun ke-6, dia mula dapat momentum. Dia launch produk skincare buatan tempatan. Tapi baru 2 bulan, produk kena kecam sebab ada pengguna naik ruam. Gagal kali ke-6. Ramai orang dah give up kalau dah sampai tahap ni. Tapi Amirul ni pelik sikit. Makin jatuh, makin semangat. Dia ambil masa setahun kaji formula produk yang selamat, dapatkan kelulusan KKM, buat rebranding semula. Dan tahun ke-7, dia lancarkan semula produknya. Tapi kali ni dia buat dengan betul. Dia guna influencer, dia buat storytelling, dia masuk TikTok Shop, dia buat live setiap malam. Dan dalam masa 6 bulan, boom, sales cecah 100 juta. Dan masa tu umur dia baru 29 tahun. Kalau korang suka kisah macam ni dan rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang subscribe. Sokongan korang sangat-sangat bermakna supaya kami boleh terus kongsi lebih banyak kisah inspirasi macam ni setiap minggu. Kejayaan Amirul bukan sebab dia pandai sangat, tapi sebab dia tak pernah berhenti belajar. Setiap kali gagal, dia bukan salahkan orang lain. Dia salahkan diri sendiri. Belajar dari kesilapan dan cuba lagi. Dalam satu podcast, dia pernah cakap, kalau aku berhenti masa kali kedua aku gagal, aku mungkin masih kerja kilang sampai sekarang. Tapi sebab aku teruskan, hari ni aku boleh bantu mak ayah aku pergi umrah, beli rumah cash dan bantu orang lain pula. Apa yang kita boleh belajar dari kisah Amirul ni? Pertama, kegagalan tu bukan penamat. Ia cuma ujian. Kedua, konsisten lebih penting dari bakat. Dan ketiga, selagi kita hidup, selagi tu kita masih ada peluang untuk ubah nasib kita. Hidup ni bukan tentang siapa yang mula dulu, tapi siapa yang tak berhenti, walaupun lambat. Jadi kalau hari ni kau tengah rasa down, tengah rasa macam hidup tak adil, ingat kisah Amirul. Dia bukan lahir terus jadi jutawan, tapi dia lalui jalan yang perit, penuh air mata dan luka. Tapi sekarang dia jadi bukti, kalau kau sanggup tahan sakit, kau layak untuk rasa manisnya kejayaan. Akhir kata, jangan berhenti berusaha. Jangan takut gagal. Sebab kadang-kadang, kegagalan tu sebenarnya jalan pintas menuju kejayaan. Chill, relax. Kejayaan kau mungkin tengah tunggu kat selekoh depan. Terus jalan.